Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamisa binti Samer dari OUM Shah Alam, Jurusan Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak, MPU 3353, khusus Integrasi dan Anti Rasuah 2. Malaysia kini mempunyai lebih 33 juta penduduk dan sebahagian besar daripada mereka tinggal di kawasan bandar yang padat seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Kepadatan penduduk yang tinggal ini memerlukan sistem pengurusan infrastruktur yang lengkap, selamat dan telus. Namun, di sebalik angka pembangunan dan kemajuan, masih ramai rakyat yang terperangkap dalam kancah kemiskinan dan penderitaan. Bukan kerana kekurangan sumber, tetapi kerana kebocoran amanah. Apabila rasuah berlaku di peringkat atasan, khususnya dalam sektor perumahan dan keselamatan, ia mengundang bahaya kepada penduduk yang tinggal di kawasan sesak dan berisiko tinggi. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah realiti yang menghantui masyarakat kita setiap hari. Di sebalik tragedi letupan gas yang meragut nyawa di kawasan kediaman, tersembunyi satu punca yang lebih dalam dan berbahaya. Rasuah. Bila pihak atasan yang diberi amanah memilih untuk menutup mata terhadap satu isu keselamatan demi kepentingan peribadi, maka rakyat biasa yang menanggung akibatnya. Apabila projek pembaikan dan penyelenggaraan diserahkan kepada kontraktor yang tidak berkelayakan hanya kerana adanya duit bawah meja, maka yang terkorban adalah orang awam yang tidak berdosa. Rasuah orang atasan bukan saja menyebabkan kerosakan pada sistem pentadbiran, tetapi juga mengorbankan nyawa. Wang yang sepatutnya digunakan untuk membaiki rumah rosak, membina sekolah selamat dan menyediakan kemudahan asas hilang begitu saja kerana tamak dan rakus segelintir manusia. Akibatnya, masyarakat miskin terus terpinggir, hidup dalam bahaya dan terus menderita tanpa pembelaan. Pada tahun 2022, lebih 6.2 isi rumah di Malaysia hidup di bawah garis kemiskinan. Di Sabah, kadar kemiskinan mencecah 19.4 tertinggi dalam negara. Menurut laporan Dunia Malaysia, kehilangan lebih 2% daripada KDNK setiap tahun akibat rasuah bersamaan dengan berbilion ringgit. Transparency International melaporkan bahawa 10 hingga 15% bajet projek kerajaan lesap akibat penyelewengan. Ini termasuk projek perumahan, penyelenggaraan dan kemudahan awam. Lebih 1,000 aduan berkaitan rasuah dalam sektor perumahan dan pembinaan diterima SPRM setiap tahun. Namun, semua ini masih boleh diubah. Kita semua bertanggungjawab untuk menolak budaya rasuah. Jangan biarkan satu lagi keluarga kehilangan orang tersayang. Jangan biarkan anak-anak kita membesar dalam sistem yang pincang. Dengan keberanian untuk bersuara, dengan semangat untuk menuntut keadilan, kita mampu membawa perubahan. Katakan tidak kepada rasuah. Bersama membentas rasuah, membasmi kemiskinan demi masa depan yang lebih selamat, adil dan bermaruah untuk semua.